Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Bulletin SES TV bersama saya, Ainur Madiah binti Karim. Pada 28 September 2024, SMK Sungai Sui telah mengadakan Majlis Anugerah Kecemerlangan 2023 yang bertempat di Dewan Abu Hurairah. Majlis tersebut dirasmikan oleh Datuk Seri Haji Abdul Hamid bin Muhammad Azhar. Ikuti bingkisan laporan bersama wartawan kami Nur Syuhada bersama kru SES TV di lokasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syuhada merupakan wartawan SES TV. Pada hari ini saya akan menemu bual tokoh kurikulum pada sesi 2023 dan 2024. Okay. Boleh perkenalkan diri? Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Ahmad Iskandar bin Muhammad Syukri. Saya umur 18 tahun, bermain badminton di peringkat kebangsaan. Apakah latihan ataupun persiapan yang awak bakal lakukan sebelum bertanding sebuah pertandingan? Saya keep on training macam biasa. Lepas tu jaga pemakanan untuk sebelum training, sebelum game. Lepas tu selalu tengok montaj-montaj player-player yang lagi tinggi pada saya untuk saya motivate diri sendiri. Bagaimanakah perasaan ataupun reaksi lah setelah dilantik sebagai tokoh pada tahun 2023 dan 2024 ni? Saya rasa bangga dan dapat membanggakan kedua bapa saya sebab daripada kecil, daripada besar sampai besar, saya training titik plus sendiri kan. Lepas tu saya harap pada generasi-generasi baru dapat buat benda lebih pada saya lagi. Okey, terima kasih. Sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini saya akan menemu bual antara pelajar-pelajar cemerlang SPM 2023. Okey, boleh perkenalkan diri anda? Assalamualaikum, nama saya Nur Izwan Hakim. Saya ibu kepada Izwan Zuraini binti Muhammad Arif. Okey, apakah reaksi dan perasaan setelah mendapat pelajar cemerlang untuk sesi SPM ini? Reaksi saya agak terkejut jugalah sebab saya tak expect untuk saya dapat 7A sebab ada certain subjek yang saya tak target pun untuk dapat A, jadi agak terkejut lah. Si ibu pula? Saya banggalah anak yang baru mula-mula yang boleh dapat 7A lah, saya bangga. Okey, apakah tips ataupun cara yang awak buat untuk dikongsikan pada pelajar-pelajar yang lain? Tips untuk cemerlang dalam SPM adalah first kena hormat ibu bapa lah. Yang second, jangan skip kelas tambahan yang dibuat oleh guru sebab semua bahan yang dibekalkan oleh cikgu-cikgu tu semua berguna. Sebab ada certain yang memang akan sama masuk dalam SPM nanti. Itu saja. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini saya akan menemu bual antara cikgu yang mendapat GPMP tertinggi pada tahun 2023 dan 2024. Okey cikgu, boleh perkenalkan diri? Okay, terima kasih. Saya Cikgu Norin Fazila binti Muhammad Noor, guru mata pelajaran fizik di SMK Sungai Sui. Okey cikgu. Apakah usaha yang telah cikgu lakukan untuk sehingga berlaku peningkatan GPMP dalam fizik ini? Jadi selama saya mengajar fizik di sini, pelbagai usaha program yang saya lakukan. Setiap tahun saya melakukan program, mengubah suai program yang serasi dengan pelajar. Jadi pada tahun 2023 saya memulakan satu program baru, iaitu program Kejora. Saya rasa itulah program yang dapat meningkatkan GPMP mata pelajaran fizik saya. Jadi Kejora ni, A tu ialah kerja A dan A tu juga ialah anytime anywhere. Jadi pelajar setiap hari, setiap masa berdamping dengan handphone, dia akan buka telefon bimbit tu belajar fizik. Jadi apa-apa kelemahan dapat diperbaiki dengan lebih cepat. Berbanding dengan program-program lain tu, bermaksud apabila ada masalah, dia akan menunggu masa lain untuk jumpa dengan cikgu.
Jadi program kerja A ni bagi saya pelajar dapat membaiki kelemahan sebarang ketidakfahaman dalam mata pelajaran fizik dengan lebih cepat. Okey, Cikgu. Terima kasih. Sama. Sekian berita, layari YouTube Pusat Sumber Saidatina Aisyah untuk lebih banyak klip berita dan teruskan menonton Bulletin SES TV.